Salam sejahtera semua, saya Chai. Ini merupakan inventory TAT. Pengasas TAT merupakan Henry, Emil Ray dan Christiana D. Morgan. Diperkenalkan pada tahun 1935 berasaskan teori Nipras dan juga manual rasmi diterbitkan pada tahun 1943. TAT ialah ujian psikologi projektif menggunakan gambar yang sama sebagai rangsangan. Individu diminta membina cerita berdasarkan gambar. Cerita digunakan untuk memahami personaliti, emosi, keperluan, konflik dan hubungan interpersonal. Ini merupakan kegunaan TAT. Penskorannya berbeza dengan ujian psikologi yang mempunyai skor piawai. TAT tidak menggunakan jumlah markah atau norma. Sebaliknya, pentafsiran dibuat berdasarkan cerita yang dibina oleh individu. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti tema. Gambar-gambar TAT. Setiap kad memaparkan situasi yang berbeza dan bertujuan mencetuskan imajinasi serta penceritaan daripada klien. Kaunselor memilih kad yang sesuai mengikut objektif penilaian sebelum memulakan sesi. Soalan yang biasanya digunakan dalam TAT, kaunselor biasanya mengemukakan soalan seperti apa yang sedang berlaku dalam gambar ini untuk melihat cara individu mentafsir sesuatu situasi, mengenal pasti persepsi awal individu terhadap situasi yang dilihat. Siapakah watak utama dalam gambar ini? Untuk mengenal pasti watak yang paling dikenal pasti oleh individu, watak yang paling mewakili atau menggambarkan diri individu. Apakah yang sedang dipikirkan oleh watak ini? Tujuan meneroka cara pemikiran individu, sama ada pemikiran bersifat positif atau negatif, rasional atau tidak rasional, harapan, bimbang atau jangkaan yang dimiliki oleh individu. Apakah yang sedang dirasai oleh watak ini? Mengenal pasti emosi yang dialami oleh watak dan ingin mengetahui keupayaan individu mengenal pasti dan mengekspresikan emosi. Apakah yang berlaku sebelum situasi ini? Tujuannya melihat cara individu membina jalan cerita, mengenal pasti pengalaman lampau yang mungkin diproyeksi dalam cerita, ingin mengetahui pengalaman atau peristiwa terdahulu yang mempengaruhi tafsiran individu terhadap situasi tersebut. Apakah yang berlaku selepas ini? Tujuan meneroka jangkaan individu terhadap masa hadapan, sama ada perakhiran cerita bersifat positif, negatif, optimistik atau pesimistik. Bagaimanakah watak ini menyelesaikan masalah? Tujuan untuk mengenal pasti strategi daya tindak yang digunakan oleh individu. Contohnya, mengelak daripada masalah, berbincang dengan orang lain, meminta bantuan, bertindak secara agresif dan juga ingin mengetahui cara individu menghadap dan menyelesaikan sesuatu masalah. Apakah yang dinilai melalui cerita TAT? Melalui cerita yang dibina oleh individu, kaunselor dapat memahami beberapa aspek penting, antaranya cara individu melihat dunia, cara pemikiran, emosi, keperluan, konflik dalaman, hubungan interpersonal dan personaliti. Pada pendapat anda, apakah yang sedang berlaku dalam gambar ini? Seorang budak lelaki sedang melihat biolanya dengan wajah yang murung. Dia mungkin merasa sedih kerana suka memainkan biola. Apakah yang boleh diteroka melalui gambar ini? Seterusnya, dalam gambar ini, watak utama ialah seorang wanita muda dan di belakangnya terdapat seorang lelaki. Marilah kita meneroka emosi, pemikiran dan keperluannya. Apabila memerhati kad ini, seorang wanita tua tengah memandang ke arah tingkap dengan wajahnya yang sedih. Di sebelahnya terdapat seorang lelaki muda, kelihatan muram dan tengah berfikir. Apakah yang boleh diterokai dalam gambar ini? Untuk gambar ini, kita boleh memerhatikan siapakah watak utama dalam gambar ini, apa yang boleh diteroka dan kita boleh menceritakan. Ini merupakan satu contoh lagi untuk kad. Seorang gadis muda memandang ke arah jauh dan di belakangnya seorang lelaki tengah bekerja dan juga terdapat seorang wanita tua berdiri di tepi pokok. Kita boleh meneroka emosi, pemikiran dan juga keperluannya.
Pendekat ini, seorang wanita berdiri di tepi pintu. Pada pendapat anda, apakah yang sedang berlaku dalam gambar ini? Apakah yang boleh diteroka? Marilah kita menceritakan. Melalui contoh yang telah ditunjukkan, kita dapat melihat bahawa setiap individu mungkin menghasilkan cerita yang berbeza walaupun melihat gambar yang sama. Oleh itu, dalam TAT, kaunselor tidak menilai gambar tetapi memahami cerita yang dibina oleh klien. Walaupun TAT sangat berguna untuk meneroka dunia dalaman klien, keputusan ujian tidak boleh digunakan secara bersendirian. Kaunselor perlu menggabungkan dapatan TAT dengan temu bual, pemerhatian dan instrumen lain supaya pentafsiran lebih tepat. TAT adalah alat sokongan yang membantu kaunselor memahami individu secara lebih mendalam dan holistik. Sekian, terima kasih.